Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil wafi. Bismillahirabbis samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i huwa samii'un 'alim. Wa rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahis syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil wafi. Bismillahirabbis samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i huwa samii'un 'alim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Wakilil Ahad Al-Faridu Sam Allazi lam yalid Walam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Datuk Hadi selaku pengurusi Masjid Al-Akram Keramat, yang berusaha Fadil Ustaz Syarul Nizam, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan Rustia, ya, program pengurusan jenazah pada pagi ini, dan yang diraikan seterusnya ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Ya, kita pandaikan kesyukuran pada Allah SWT. Di pagi ini kita dapat berada sama-sama diberi kesihatan yang baik, ya, oleh Allah SWT, dan rezeki yang dilimpahi dengan rahmat. Dapat sama-sama kita buat satu perkara ataupun untuk refresh baliklah, ataupun tokok tambah ilmu yang kita sedia ada tu, ya, fardu kifayah, ya, ilmu fardu kifayah. Hari ini kita belajar ilmu fardu kifayah, ya. Baik, dalam konteks apa namanya kita nak belajar tu, sebelum tu siapa yang nak jadi jenazah hari ni? Hari ni ada dua tu, dua jenazah. Jenazah perempuan ada ke? InsyaAllah apa nama ni, perempuan ramai tak tengok. Selalunya macam tu kan. Perempuan mesti ramai. InsyaAllah dibantu oleh apa ni, sahabat saya daripada Jawi, Ustazah Rozita. Dah sampai belum? Tak apa. Untuk praktikal Ustazah Rozita. Nama dia Rozita. Daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lama tu dengan Ustaz tu. Ya, yang lelaki insyaAllah ramai ni. Apa nama ni, Ustaz Saad, dia mengurus jenazah. Okey, baik, sebelum kita apa ni melihat iaitu berkaitan dengan pengurusan jenazah itu, iaitu perkara-perkara yang kita nak kena lihat, ya. Tengok dia punya schedule dekat sini, ya, iaitu menguruskan jenazah sebaik saja berlaku kematian. Baik, sebelum tu ada lagi. Selalunya orang buat kursus jenazah memang betul mengurus jenazah sebaik berlaku kematian. Masalah sekarang ni yang belum mati ni nak orang. Yang belum mati ni. Yang lambat mati ni saya nak beritahu. Nampak whiteboard sini, Oh, tulis orang lelaki nampak. Yang paling penting tuan-tuan muslimin muslimat yang sebelum mati tu. Terutamanya kita, okey, baik, sebelum kita mati kita akan dapat apa? Kita akan hadapi dengan satu perkara disebut kesakitan. Betul tak? Ataupun kemudaratan, ya, sama ada kemalangan ke apa-apa, ya. Jadi sebab itu penting bagi kita kena lihat bab tu. Bab yang orang sakit ni, yang terlantar ke hospital ni, yang lambat mati ni. Saya nak beritahu. Ni pengalaman ustaz dekat hospital mana-mana banyak, kan. Institut Kanser Negara, ya. 2-3 minggu sudah. Daripada Institut Kanser Negara dah bawa balik ke rumah. Kami pun bersama dengan apa ni, pegawai-pegawai institut, termasuklah doktor, nurse-nurse ni datanglah. Ustaz wakil daripada JAKIM datanglah ke rumah seorang datuk, dia guru di Bangi. Ya. Jadi maknanya apa ni, dia dah berada dalam keadaan koma dekat rumah tu lah. Makan pun pakai tiup, kan. Jadi ustaz doa, lepas tu 2 hari meninggal. Yang bahagian apa ni, nurse doktor tu bawa lah apa nama ni, banyak
apa ubat. Allah Akbar. Saya tengok ubat pun takut. Ubat tu tuan-tuan, masuk ikut tiup je. Dia dah tak rasa pun contohnya. Ya. Jadi sebab itu penting bagi kita, macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang di saat sakaratul maut. Bukan nak share sikit. Sebab saya terlibat dalam bidang spiritual lah, dekat JAKIM tu. Saya ketua, di JAKIM tu saya ketua. Penting bagi kita, yang masih sihat tu. Yang masih sihat, yang sedang sakit. Kemudian ada orang, saya pergi kat HKL ni, lambat mati, pakai susuk. Ada dalam handphone Ustaz ni, kalau nak tengok gambar X-ray, saya cakap, bukan main-main saya cakap ni. Ya, pergi macam nyawa ikan dah. Doktor dah cabut dah oksigen. Doktor dah cabut dah oksigen, cabut dah air ni. Dah masuk hari ketiga, tak mati-mati lagi. Biasanya, waris dah sign dah. Doktor punya, orang kata, SOP dia, bila dah cabut dah tu, doktor kata, sehari tu dah meninggal lah. Sebab apa? BP dia, tahu tak BP tu apa dia? Tahu kan? Semua orang sakit ni, kejiman dia tinggi, mesti cek BP. Betul tak? Senyum muka kita. Jadi BP dia dah jatuh, dah turun. Okay? Begitu. Jadi sebab itu doktor advise kan supaya semualah sign lah, cabutlah benda tu dah. Okay? Tapi masuk hari ketiga tak meninggal-meninggal lagi. Bayanglah tuan-tuan. Macam nyawa ikan tu, ngap, macam ikan, ngap tu. Yang lain semua dah, orang kata dah lembik dah, tak bergerak dah tuan-tuan. Jadi doktor telefon, Ustaz tolong datang ke HKL. Jadi saya pun datanglah malam tu lepas Isyak. Ya. Lepas tu doktor tunjuk, terperanjat saya, doktor tunjuk. Dia dah suka lah, X-ray tu, suka bulat-bulat. 6 batang kat sini, 6 batang kat sini, kat payudara. Seorang wanita, umur 64 tahun. Jadi, apa perlu kita bantu? Ini persoalan dia Ustaz nak bagi tahu ya. Pertama, kita kena beri bantuan. Itu penting kita. Saya tulis kat sini. Orang panggil first aid lah. Bantuannya apa dia? Doa. Nampak tak kak saya? Saya pusing sikit. Allahumma salli. Boleh ke? Boleh pegang. Nampak sana? Tak nampak kena duduk tepi tu. Okey, apa nak doa dia? Ini penting bagi kita. Pertama, apa yang Nabi ajar kita? Apa yang Nabi suruh di saat sakaratul maut kita? Baca apa? Takkan tak tahu. Nabi sebut dalam hadis kan? Di saat sakaratul maut, bacalah Yasin. Okey, ini kaedah rawatan. Kaedah bantuan. Kita nak bagi bantuan. Okey? Okey, macam mana nak baca Yasin? Okey, saya bagi tahu Yasin ni ada 7 mubin. Tahu kan 7 mubin kan? Insya-Allah. Okey. Setiap mubin tu berhenti. Setiap mubin kita berhenti. Kemudian kita baca ayat surah Qaf ayat 19. Berapa kali nak baca? Baca 7 kali. 7 kali. 7 kali ya? Ni kali ni. Saya short form je. Tak apa tulislah, nanti orang tak faham tak. 7 kali. Kemudian sambung terus mubin yang kedua. Kemudian berhenti lagi. Baca lagi 7 kali. Sampailah habis. Jadi 7 kali 7, 49. Okey, baik. Sebelum baca. Sebelum baca Sebelum baca, kena sediakan air mineral. Sama juga Yasin. Ramai orang tak tahu. Tu je. Kenapa? Sebab semua ada dalam hadis. Orang yang nak meninggal dunia, saya beritahu orang yang nak meninggal dunia, pertama dia akan dahaga. Dia dahaga. Kering tegak dia. Maknanya kita kena bantu dekat situ, bantu. Bila kita berhadapan,
Ini saya pergi ke SUKM. Mak dia tengah sakaratul maut ni, kanser. Saya lalu je pun. Sebab saya pergi rawat orang lain. Dia menangis. Mak. Duk, mak mengucap. Betul ke tak betul saya dengar? Ibu-ibu? Ayah-ayah? Betul ke tak betul? Tak betul. Nabi sebut. Ya? Ini belum lagi cerita, saya panjang cerita. Ya? Jadi, baca Yasin dulu ya. Baca Yasin. Kemudian, selang-seli dengan 7 mubin itu. Dan selang-seli bisik di telinga dia. Bisikkan di telinga. Kat mana? Syahadah. Syahadah di telinga kanan. Apa yang nak bisikkan di telinga kanan tu? Makna selang-seli ya, semasa baca Yasin tu. Baca beberapa ayat. Sebab, kenapa beberapa ayat? Sebab kita tak tahu kematian dia tu di saat mana. Faham maksud saya tak? Baca beberapa ayat, bisik. Cukup apa perkataan? Yang Nabi ajar. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan kita kuat-kuat pun tak boleh. Orang yang mana di saat itu, insya-Allah tuan-tuan, walaupun dia sama ada subconscious ke unconscious ke, orang putih panggil. Maksudnya subconscious apa? Separuh sedar. Ataupun unconscious, langsung tak sedar. Tetapi ada nadi dia lagi. Okey, di saat begitu tuan-tuan, jangan risaulah dia ikut ke tak ikut. Nak tahu ikut tak ikut? Ni pengalaman ustaz macam-macam. Ya. Cuba tengok jari dia. Ni jari belah kanan. Jari yang mana orang ini memanglah ahli solat. Tuan-tuan, bila kita ajar syahadah tu, dia tak sedar ni tuan-tuan. Begitu, ni pengalaman ustaz banyak. Sebab tu saya ajar orang ni, saya nak kena belajar. Jari dia akan terangkat. Sebab Allah bagi rahmat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang tu tuan-tuan, ingat tu. Saya teringat, tuan-tuan tahu tak flag Keramat Jaya? Siapa duduk flag Keramat Jaya? Ni akak nama apa? Anak siapa? Siapa dia? Oh, apa ni? Faham. Kenal. Ya, faham. Saya lama kat situ. Daripada Bujang, Sweet 17 dekat situ. 9 tahun. Saya duduk blok B. Nombor 89C. Flat Keramat Jaya. Okey, kenal tak Pakcik Laksa? Pakcik Laksa ni juru nikah imam daripada Surau Tinggi. Dulu Surau Tinggi tu papan je. Saya ingat baru-baru datang Kuala Lumpur. Kadang-kadang tak ada orang azan, saya azan. Saya macam tu. Saya datang Kuala Lumpur dulu, pakai slipper tuan-tuan. Pakai baju kurta ya. Tapi rutin saya memang dekat surau tu. Sekarang ni ada jadi surau besar kan. Surau Jumaat. Alhamdulillah. Baik, saya ingat lagi. Dia mengajar. Ya, iaitu berkaitan dengan mengangkat tasyahud ni. Tuan-tuan. Saya masih ingat dalam kepala kita ni masa bujang-bujang. Dia kata orang yang mendapat ada ketauhidan di dalam diri bila dia angkat tasyahud itu, ya, menggigil dia rasa. Apa dia? Sebab perkataan ilah. La ilah. Apa dia? Tak ada lain dah. Ini tauhid tuan-tuan. Tak ada lain dah. Hanya dia. Mana kita mengangkat tu tuan-tuan. Ini Ustaz nak buat tadi berkait dengan kematian tadi. Tuan-tuan, bila tuan-tuan mengajar syahadah tadi, la ilah, dia akan angkat jari. Jari dia sendiri automatik bergerak tuan-tuan. Walaupun dia memang orang kata tak sedar diri. Ya. Ada satu kes, dia pergi ke Darul Syifa. Dia ni orang yang syekh ni. Orang Said, panggil Said ya. Anak dia panggil lah, pergi ke Darul Syifa. Kebetulan Ustaz merawat itu dia minta datang lepas maghrib. Ya. Jadi saya pun pergilah dengan kawan-kawan saya, ya, ke rumahnya. Memang ayah dia pun dah tak sedar diri lah contohnya. Anak dia mengatakan bahawa ayah dia ni terlantar lama, ya, takut dia ada, ni orang Melayu,
Takut dia ada ilmu-ilmu, dia panggil saka lah. Saka. Saya kata tak adanya. Sebab orang ni orang yang beramal, tuan-tuan. Tengok janggut dia pun kita tahu berinai kan, panjang kan. Side-side ni kan. Macam tu kan. Umur dia dah 80 lebih lah. Umur 80 lebih. Saya kata jangan risau lah. Tapi dia tak percaya juga, tuan-tuan. Lama-lama ustaz pun ruqyah. Lepas tu dia tak meyakinkan dia sebab ayah dia tak boleh nak sebut dah kan. Sebab dia dah koma. Saya cakap dengan dia, okey cuba anda tengok jari ayah. Memang. Saya jawab, dia terangkat jari dia. Maknanya dia ikut kita. Okay, apa elemen yang ustaz nak bagi tahu ni tuan-tuan? Jangan pedulikan sama ada dia ikut ke tak ikut ke. Yang penting tuan-tuan ajar. Nabi ajar. Nabi dah suruh dah. Orang di saat sekatan maut tu ajar dia la ilaha illallah. Okey, kaedah dia. Saya sebut dah. Ada sebab tuan-tuan. Cara bacaan. Sebab tu cara bacaan macam contohnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab itu ustaz tak heran tuan-tuan. Orang zikir pegang tasbih. La ilaha illallah. La ilaha. Tapi kosong. Ustaz buat kajian PhD dalam bidang tu. Ni dekat laptop ustaz ni ada teknologi saya boleh letak dekat telinga orang. Saya boleh tahu dia punya zikir tu sampai ke tak sampai. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Bila saya buat kajian tuan-tuan, lepas tu saya buat SOP dia, antara zikir adalah zikir dekat hati. Zikir nafas. Sebab ni saya belajar dekat Universiti Indonesia semua saya belajar. Contoh macam ni. Baik. Masa dia tarik tu, dia dongak ke atas. Apa dia? Ni panggil makrifah. Makrifatullah. Dia hubungan dia dengan Allah. Dia tarik. Dia tunduk, tengok hati dia. Tak payah dengan mulut. Dengan hati. Kalau tak percaya tuan-tuan, buat. Saya boleh test. Kalau saya pun nak boleh test, ada masa boleh saya test. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. So, dia punya indikator dia, hijau dia tu akan naik tinggi daripada merah. Kalau orang zikir, la ilaha illallah, kosong tuan-tuan. Sebab hari ini ada teknologi yang boleh membuktikan. Jadi sama juga tuan-tuan, intonasi. Macam saya sebut tadi, sebut la ilaha illallah. Jadi orang yang nak meninggal dunia tuan-tuan, dia dapat terima benda ni. Orang yang hidup pun dapat terima benda ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan. Okay? Jadi maknanya Nabi suruh ajar. Selang-seli ni ajar dia. Okey, kemudian kita nak buat apa? Sebagai ikhtiar Okey, bagaimana roh kita berpisah dengan jasad? Ustaz nak tanya. Roh keluar ikut mana? Roh keluar ikut mana? Itu nak kena bagi tahu, nak kena belajar juga. Roh kita keluar melalui ubun-ubun kita. Ubun-ubun kita. Sebab itu salah satu daripadanya kita nak orang kata bagi terapi dia, iaitu terapi wuduk. Ambil wuduk. Sebab tu kita basuh kepala, iaitu basuh tu dekat atas tu. Basuh tolak ni atas. Basuh kepala disebut kan dalam kitab maksudnya. Bukan main-main tuan-tuan. Jadi orang yang selalu basuh kepala dia, maknanya dengan berwuduk, maka cantik dia. Terutama nak tidur malam. Nak tidur malam. Tak adalah gangguan. Ni mimpi ular, mimpi jatuh tempat tinggi. Ni semua ilmu-ilmu yang ada begitu ya. Jadi bagaimana berpisah? Maka kita tengok, pertama sekali kita tengok tuan-tuan pegang kaki dia, telapak kaki dia sejuk. Okey. Kemudian biasanya sejuk ke panas? Kakak, ibu-ibu, ayah ya? Kita punya darah sejuk ke panas? Panas. Cuba tengok, ada yang sejuk lagi. Cuba pegang kaki masing-masing, sejuk tak? Sejuk tu tak lama tu. Macam tu Jadi maknanya dia akan sejuk daripada kaki, pegang, sejuk dah. Lepas tu pegang lutut, sejuk dah. Pegang perut pula. Perut pun dah tak bergerak tapi dah sejuk dah. Lepas tu ke dada, habis. Tu nak kena faham. Bagaimana. Okey, baik, tanda-tanda dia banyak lah. Kalau nak sebut tanda-tanda, banyak Antaranya tanda-tanda ni, kalau kita nak bincang, orang Melayu pun pasti bagian ni.
Okey, tengok dulu sebelum kita masuk tanda-tanda ni, tengok kita ziarah kan. Penting bagi kita itu, kalau kita rujuk dalam kitab tasawuf Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid, ada dua ni. Ni dua ulama tasawuf yang kita pegang kat Malaysia ni lah. Al-Ghazali dan Al-Junaid. Al-Junaid dua ni tasawuf. Disebut dalam hadis Nabi, hadis Bukhari dan juga Muslim, sesiapa yang hadir menziarahi jenazah sehingga dia dapat menyembahyangkan, maka dapat pahala sebuah gunung. Kemudian dia bawa pergi pula sampai di kebumikan, dapat 2 gunung. Kata-kata Ustaz nak minta maaf, Ustaz nak sentuh sikit lah. Kata-kata Ustaz tengok orang perempuan jarang solat jenazah. Ustaz tanya kenapa? Sebab apa? Takut nak buang make up kan? Okey, sepatutnya kan. Macam mana nak buat? Dekat rumah sebelum make up tu, ambil wuduk tu. Kalau kita nak ni kaedah dia. Sama juga ayah-ayah semua, ambil wuduk. Kalau ustaz macam tu. Sebab apa? Okey. Sebab solat jenazah ni tuan-tuan, 4 kali takbir je. Cepat. Kadang-kadang kan, kita ni beratur nak pula ramai kan. Beratur nak ambil wuduk, tak sempat. Sampai. Sebab tu ustaz pesan, ambil wuduk dulu. Dekat rumah. Make up lah tuan-tuan. Lepas tu pakai stokin menutup aurat semua macam acik kita ni, dah boleh solat dah. Tapi yang solat banyak lelaki kan. Kenapa? Ini persoalan ni kenapa? Sebab dia tak dapat. Sebab ikut hadis Nabi sebut tu, dalam hadis. Sesiapa yang menziarahi jenazah, dia dapat solat bersamanya dah 1 gunung. Kita ikut pula pergi ke kubur untuk kumi, dapat 2 gunung. Pilih nak yang mana? Sebab itu salah satu pendekatan ulama tasawuf, dia kata, Imam Ghazali apa? Dia kata banyak-banyaklah kita ni kalau nak datang muhasabah diri, banyak-banyaklah ziarah orang yang sakit, banyak-banyaklah ziarah jenazah. Maksudnya sampai ke bumi kan. Gitu cara dia seperti itu. Kita dapat 2 guna. Baik, tata susila dia. Okey, baik, sebelum kita masuk tu, okey, tengok balik pada tadi. Baik, tapak kaki kita akan lurus. Ingat tak? Okey, cek tengok kaki ada lurus tak? Tapak kaki kita ni dia ada lekuk dia. Betul tak lekuk? Tapi ada juga orang yang lurus, kaki itik. Orang perempuan kan orang lelaki tahu tak kaki itik? Kaki itik, kalau masuk askar tak lulus. Betul tak? Dia sebab sekarang ni test kena pijak tiles kan. Dia rendam kaki kita. Berapa minit tu rendam? Setengah jam, 45 minit. Sebab pengalaman anak-anak. Dia minat sangat askar. Lain semua lulus. Ujian kecergasan lulus. Dekat kamp Sungai Besi. Last kali dia fail kat situ. Tak ikut siapa satu kaki itik. Ustaz bukan kaki itik. Ada juga seorang kaki itik tu. Jadi Anda kenal seorang kenal lah dekat sana kan, kenal. Kawan baik lah. Lepas tu kebetulan pula jumpa kat Sungai Besi pula. Kita pun sembang-sembang lagi dah. Dia yang in charge bahagian tu, interview tu. Dia bahagian doktor ni. Dia kata, Ustaz, saya boleh je lulus kan anak Ustaz. Tapi dia kata nanti bila dia berkawat, dia hentak-hentak kaki kan. Kiri, kanan kiri, dia akan menyebabkan tulang belakang dia sampai saraf otak. Dia boleh jadi gila. Sebab tu dulu askar-askar dulu kan banyak masalah psikologi dulu. Sebab tak pilih mengikut kedoktoran punya kepakaran macam tu. Jadi balik pada tadi. Tapak kaki kita
lurus. Yang walaupun lekuk tapi dia lurus. Yang kedua, hidung tunduk, pucat dan berpeluh. Cuba tengok masing-masing. Ada hidung berpeluh, tunduk. Ni dekat sini ni. Buah jambu kita ni. Dia tunduk je. Ustaz, elok ke? Lain. Okey. Lain Kemudian sendi ni dah longgar dah. Cuba tengok kalau macam piramidi lah. Macam ni. Itu tak lama itu. Dia longgar. Jadi kita pun tengok masing-masing bila dah tua ni kan, makin longgar, betul tak? Maknanya makin apa? Makin hampir kepada kematian. Lutut pun dah sakit dah. Maknanya dah longgar lah tu. Orang pergi ke hospital klinik, dia panggil kata, dia kata gel dah tak ada dah makcik. Dia kata. Betul tak? Gel tu dah longgar dah tu. Nak kena faham. Tapi kita ni sebab kita tak faham bab-bab tu, kita duk fikir, kita inject gel. Itu yang kita tak buang sifat-sifat mazmumah tu. Sebab apa? Pergi hospital 700. Masuk cucuk kan? Masuk gel lagi. Tapi kita tak sedar bahawa kita sudah pun berada di ambang sakaratul maut. Ingat tu. Mula-mula kaki. Tengok ni ada atas kursi. Nasib baik orang lelaki hebat. Ada 2 je duduk atas kursi. Orang perempuan semua rata-rata duduk atas kursi. Okey. Kening kita tu luas. Tergonggong biji mata. Maksud dia apa? Maksud tergonggong ni dia dalam. Tak? Dalam. Kelopak mata tu nampak dalam tu. Itu tanda-tanda. Jadi kalau kita tengok waris-waris kita, tak kira lah siapa tok kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, tengok kening tu luas. Maksudnya dia dalam mata dia. Dalam mata lidah kelu dan tertutup selera. Ada siapa cuba angkat tangan, siapa yang tak selera makan? Itu tak lama lagi tu. Kita ni tak ada istilah, ustaz tak ada istilah, orang kata tak lalu makan. Buat hari ni lah. Orang kata apa juga boleh makan. Alhamdulillah, setakat hari ni tak adalah istilah tak lalu makan, kata demam ke, lalu je makan. Betul ya? Tidak mengecam saudara mara. Okey, baik, yang ini paling penting sekali saya nak bagi tahu. Jadi sebab itulah kita ni bila di saat sekarang kita dah tak cam dah saudara mara kita. Walaupun anak kita sendiri, walaupun suami kita sendiri, walaupun isteri kita sendiri, cucu-cucu kita tak kenal lah. Jadi janganlah duk panggil mak, ayah. Faham tak maksud saya? Terus saja ajar syahadah aja. Jangan peduli benda ni. Ini saya nak pesan bagi orang Melayu ni. Sebab saya dekat hospital. Ni duk ni, mak mengucap, mak. Lama-lama ustaz pergi dekat kaunter, saya tanya apa ni kaunter lah, nurse-nurse tu, ada tak kitab Yasin? Tu dia. Jadi saya pun ada ambil kitab Yasin, saya pergi dekat budak tadi duk mak menangis-nangis ni, suruh mengucap. Saya kata, "Dek, minta maaf," kata. Ni. Ni ustaz nak bagi tahu. Okey, sekarang ni ambil Yasin ni, baca, bukan duk suruh mak, ajar dia syahadah-syahadah begitu. Baru dia buat. Macam tu tuan-tuan. Sama juga dekat hospital. Hospital pun satu hal tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau di Kementerian Kesihatan sekarang ni, kita telah bagi kursus kepada mereka, saya yang mengajar, iaitu dipanggil chaplain. Chaplain ini bantuan spiritual. Contohnya nurse ke doktor ke di saat sakaratul maut tu, apa dia? Antaranya kita bagi kitab Yasin tu. Ajar dia baca. Anak dia, waris dia baca. Macam tu cara dia. Kalau orang yang sakit, ustaz akan ajar bertayamum, ustaz akan ajar beruduk macam mana pakai spray tu, saya akan ajar. Pakai itunya. Tu kadang-kadang saya berkhidmat dekat hospital Sungai Buloh. Merata-rata saya ni. Bidang saya lah contohnya. Jadi macam tu. Jadi maknanya cukup saja kita jangan duk panggil nama dia. Dia tak cam dah. Yang dia orang di saat sakaratul maut ni kita akan ingat satu saja. Mana dia? Apa dia? Malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Siapa nama malaikat maut? Orang Melayu panggil malaikat maut kan? Israel. Kan ada nasyid bagus punya nasyid tu bagus.
Bila Israel datang memanggil, jasad tergujur di pebaringan. Selimut putih membalut badan, terkujur kakunan kedinginan. Ingatlah, ingat, wahai manusia. Sambung. Ustaz ingat sampai sekarang. Kecil-kecil lagi. Sebenarnya mendidik kita. Itu sebenarnya nama dia Israel. Jangan tak kenal pula. Nanti tak kenal tak cinta. Kalau tak kenal dia tak cinta dia. Kita kena cinta. Kita kena beriman dengan malaikat tadi kan. Berapa sekurang-kurangnya ada berapa? Takkan malaikat yang basic-basic pun kita tahu. Ni sebelah kiri kanan kita pun kita tak kenal. Yang kena kita akan jumpa adalah malaikat maut tu, Israel. Okey, orang yang nak saat sekatan maut ni dia tak fikir lain, dia fikir bila dia sampai. Sebab dia akan sampai daripada atas. Tu atas tu, dia akan nak tarik nyawa Ustaz daripada atas ni. Dia akan duduk di kepala kita. Tu dia. Jadi kalau kenal-kenal lah sikit. Jadi jangan lupa, kalau Ustaz selepas solat, saya akan hadiahkan Qul huwallah, bacaan surah Al-Ikhlas kepada Nabi, kepada Rasul-Rasul, kepada malaikat. Semua panjang saya punya Qul huwallah tu. Dan 3 Qul. Saya akan hadiahkan kepada mereka. Sebab apa? Kalau malaikat, antaranya malaikat rahmat yang nak bawa pahala kita ni. Salah satu dia. Ni kita tak pernah nak hadiahkan. Sebab tu dia tak kenal kita. Tu dia. Macam Rasulullah, kita nak dapat syafaat tapi tak pernah berselawat. Macam mana? Contoh dia. Gitu. Kemudian kita lihat satu lagi, dia punya penglihatan dia kabur dah. Memang tak nampak. Jadi dia tak nampak anak, mak je. Itu yang penting. Okay? Kemudian dia terpaksa pula berdepan dengan apa? Berdepan dengan iblis. Syaitan iblis akan mengelilingi. Dalam kitab ada sebut. Orang yang saat sakaratul maut ni akan dikelilingi oleh syaitan iblis yang mana menyerupai mak dan ayah kita. Okey, antaranya apa? Okey, ayah kita akan bawa air. Mak kita akan bawa sepinggan makanan. Dia keliling kita. Jadi kalau di saat itu kita, kalau orang yang kuat makan, dia nak tengok air ni. Dia nak tengok makanan. Maka malaikat maut ambil nyawa kita. Maka kita mati dalam keadaan orang yang tidak beriman. Jadi sebab itu kena kuat. Sebab itu saya cakap zikirlah. Yang paling baik zikir yang Nabi sebut adalah La ilaha illallah. Okey? Jadi macam mana nak buat? Masa dia tarik tu kan dalam hati dia. Kalau ustaz ajar orang zikir terapi macam ni. La ilaha illallah. Okey, cuba kita buat sama-sama. Masa tarik tu cuba tarik. Sebut kalimah La. Apa dia? Atas Allah. Tarik. La. Pusing kanan. Ilaha illallah. Hentak dekat hati kita. Sebab yang kita nak rawat tuan-tuan hati. Tak percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan zikir. Apatah lagi tuan-tuan zikir dalam hati. Masa tarik tu, tarik. Tarik. La ilah. Tarik. Masa la tu dalam hati ya. La. Masa dongak kat atas. Ni dibuktikan daripada saintifik ni tuan-tuan. Teknologi ni tuan-tuan. Ustaz buat kajian PhD tuan-tuan. Bukan main-main tuan-tuan. Bukan degree. Ni PhD punya kajian tuan-tuan. Contohnya. Ya. Itu contoh dia. Kalau kita nak latih diri kita ni supaya kita ingat Allah selalu sebagainya. Perubahan tabiat. Kadang-kadang dia nak makan macam-macam. Yang anak ni tak faham. Bagi je lah. Kadang-kadang orang tua-tua saya pergi mengata-kata, orang dia kata, Allah, Ustaz, mak saya ni, ayah saya ni kuat makan. Bila dah tua. Tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian. Masa dulu dia muda-muda tuan-tuan, susah tuan-tuan. Tak dapat makan tuan-tuan. Nak makan KFC pun tak dapat. Sebab apa? Berusaha bekerja siang malam cari duit untuk nak bela kita ni tuan-tuan. Jadi dia orang nak makan KFC, bagilah KFC. Nak makan McD bagi. Contoh ya, dia akan minta benda-benda pelik. Bagi je lah.
Sebab apa? Kalau kita tak bagi, dia akan kumpulan. Ni kita pula merungut. Wah, dah tua ni banyak pula makan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini anak yang tak mengenang budi. Saya cakap tu terang, tuan-tuan. Saya teringat sampai sekarang, di penghujung akhir ayah saya bawa dia ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang tu pernah kena padang kota tak? Dia suka makan laksa. Laksa ayah saya tu, dia kecil, dari muda lagi dia memang favourite dia laksa lah. Masam-masam dia suka. Sebab tu ayah ustaz sihat, dia suka makan benda-benda masam. Dah makan ni dekat padang kota dia. Jadi on the way balik tu saya singgah pula R&R Alok Ponsu. Dekat situ ada laksa yang kira okey lah, lagi cantik lah, yang sedap lah. Saya kata, ya, ada satu lagi laksa dekat Alok Ponsu. Tol Alok Ponsu tu belok ke kanan. Sebelum flyover tu belah kanan tu ada gerai banyak. Kebetulan kenal lah. Anak murid saya ada seorang kat situ. Dia makan dua-dua, mak dengan ayah makan. Habis, sampai kuah tu dia hirup. Itulah yang terakhir sekali. Mak dengan ayah. Saya, alhamdulillah. Saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Okay? Bagi lagi dia nak makan, bawa dia ke mana. Bagi contohnya tuan kata. Dan terlalu dahaga saya sebut, meminta sesuatu yang ganjil, mata terlalu tenung ke atas. Tenung ke atas, tenung apa? Malaikat maut. Ya? Tidak ada timbal balik pernafasan. Tu habis tu. Kan? Tengok dekat nadi ni. Tengok dekat tangan. Habis dah. Dekat mana? Okey, tengok nadi kita. Tengok ni. Ni. Rasa ni, okey, belah kiri saya nak beritahu belah kiri kanan, yang belah sini. Kalau tak kiri, tekan sini. Tekan dengan ibu jari. Rasa tak tunjuk ni? Cuba juga rasa. Ada tak tunjutan nadi? Kalau tak ada tu something wrong tu. Dekat sini. Tu. Saya tunjukkan sini. Rasa dia akan pergerakan berlaku di sini. Rasa tak? Pak. Nak tengok orang tu aktif tak aktif tu je lah. Pegang, doktor pegang. Lepas tu dia pegang. Ada tak? Cari, ada tak? Ada tak? Oh, ketuk-ketuk pula. Sebab tak ada. Agak kita terketuk-ketuk sebab tak ada. Sebab badan besar sangat. Sini, sebab apa? Sini. Tak payah ketuk-ketuk. Ni, sini. Dia ni saluran arteri tu. Ni belah. Okey, kalau tangan pula dekat sini. Kan selalu doktor ambil darah ke masuk air belah sini lah. Kiri ni dekat sini. Ustaz nampak je lah, senang. Ni. Belah sini Ni arteri arteri kita. Dia cucuk. Masuk air ke masuk ambil darah kat situ senang contohnya. Maka tidak ada timbal balik pernafasan. Baik. Ajarkan syahadah tadi saya dah bincang dah. Iaitu la ilaha illallah, sabda Rasulullah SAW, iaitu ajarkan orang yang hampir mati itu la ilaha illallah. Tak payah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tak payah. Nabi ajar la ilaha illallah sahaja. Kemudian membaca surah Yasin, nampak? Nabi SAW menyebut dalam hadis di mana kamu bacakanlah Yasin kepada orang yang hampir mati. Kemudian air doa. Ustaz kan sebut tadi dah. Nak baca Yasin, nak doa, kena ada air. Air apa? Air mineral. Okey, selepas kita baca Yasin, walaupun tuan-tuan tak tahu ayat ru'yah. Ni, ayat 19 tadi. Bunyi macam mana? Waja'at sakatul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Apa dia? Datanglah. Maksud dia, ayat 19 tu. Datanglah sakatul maut dengan sebenar-benar datang, dan itulah yang kita khawatiri ataupun takut. Kita memang takut malaikat maut ni. Tengok bergegar dia, nampak dia, takut dah, menggigil lah. Menggigil. Tengok atas, tengok bawah, tengok keliling. Dia tengok. Tapi kita yang tak tahu ni, mak ayah kita dah tua-tua duk asyik duk tengok atasnya, kita duk tahu, oh ni ada gangguan. Sebenarnya dia duk tengok-tengok dekat atas tu, duk menunggu-nunggu bila lagi lah. Faham tak maksud saya? Tu dia. Sebab dia penting bagi kita ajar dia tu. Okey, ambil air tadi.
Tapi kena buka lah. Masa baca Yasin tu, ni nak pesan lagi ibu-ibu ayah ya. Ni kadang-kadang orang kata tengah sakaratul maut kan. Kita masjid dipanggil. Betul tak? Masjid dipanggil orang masjid pergi. Kena ada air. Buka botol air ni. Masa baca Yasin tu buka. Kalau tak buka tuan-tuan, tak diaurakan kepada air. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Allah sebut. Ya, dahulunya langit dan bumi ini satu yang padu, maknanya sekali besar. Ya, namun kata Allah, kami pisahkan mereka. Tengok kita terpisah dengan Sumatera. Kita terpisah dengan Singapura. Dulu satu. Dalam Malaysia tu. Kemudian dia tidak ada selat. Johor tu tak ada laluan pun tak ada. Sama juga Selat Melaka. Kita dulu tak benda yang orang kata bersatu. Jadi akibat daripada kesan orang kata geografi, ya, air lalu kat situ dah jadi selat. Kat situ contohnya, ya. Jadi apa kata waja'anna mil ma', daripada air kami hidupkan sesuatu. Jadi sebab itu Nabi ajar kita ambil air ni, okey, titik dekat mulut. Basahkan lidah dia, kemudian sapu dekat tekak dia. Sapu dekat ubun-ubun. Sapu dekat dada. Letak kat tapak tangan, sapulah. Siapa nak sapu? Sama ada anak, sama ada isteri. Kalau isteri pula yang sakaratul maut, suami ataupun waris-waris dia. Tujuan dia kenapa? Tujuan dia dengan air tadi ada aura dia. Tu dia. Antaranya menghindarkan syaitan. Kenapa kena baca Yasin? Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Untuk menghindarkan syaitan yang datang keliling tu. Yang ayah kita bawa air, mak kita bawa makanan tu. Untuk menghindarkan benda-benda ni. Jadi itulah kita baca Yasin tu dan air tu. Baik, bagi mereka yang mana masih segar tetapi orang kata sakit tu. Sama ada dia ambil air tadi, nak cantik lagi cari daun bidara. Sekurang-kurangnya 7 helai. Lebih tak apa. Tak ada daun bidara, 5 purut. 3 biji. Potong nipis-nipis, ambil air Yasin tadi ataupun air yang didoakan oleh orang masjid tadi. Ya. Kemudian gamas-gamas lap daripada kaki sampai kepala. Ni bagi. Barulah insya-Allah kematian tu mudah, Nabi sebut, ya. Paling kurang pun baca tu. Nabi ajar surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, lalu dibasuh muka dan disapu dada. Paling kurang pun lah. Tak sempat nak baca Yasin contohnya. Ya. Okey. Habis. Okey, sebelum nak tanya, ada nak tanya tak? Sebab kita nak masuk tu, tindakan awal. Ada nak tanya? Tidak? Okey, nak minum tu macam-macam. Tengok pada keadaan pesakit. Kalau pesakit yang tadi kita ambil picagari tu. Sedut air tu, titik sikit-sikit. Bagi yang boleh ni lah, dia akan rasa dia teguk tu kan. Sebab apa? Kering, kau sebut kering kan? Ataupun paling tidak pun kita ambil tu, kita guna jari, sapu dekat bibir dia. Dapat sikit-sikit pun jadilah. Faham maksud sana? Boleh, macam-macam boleh, semua boleh kita buat. Ya? Pakai straw pun boleh. Macam orang kena stroke lah, kan pakai straw. Terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau dia dapat minum lagi bagus lah. Kalau orang yang orang kata masih lagi sihat tu, bagi contohnya, ya, itu je. Okey, ada lagi soalan? Ya kak? Tak apa, dekat hospital tak boleh nak alih-alih. Okay, bawa balik ke rumah, yang itu kita letak posisi dia, menghadap kiblat, kaki dia menghadap kiblat. Kalau dia saat sakaratul maut tu dia berada di rumah, betul. Kita kena tinggikan dada dia, kaki menunjuk ke arah kiblat. Kaki kita yang boleh pusing tu kan. Tak boleh pusing, lapik bantal. Supaya dada tinggi, supaya dada tu menghadap Allah, menghadap kiblat di saat sakaratul maut, memudahkan dia. Ya, macam tu. Itu kalau di rumah lah, sampai di rumah. Di hospital tu tak boleh nak ubah. Tak boleh ubah ya. Itu je. Buatlah sekadar yang mampu ya. Okey, baik
tindakan awal berlaku kematian. Pertama, bismillah, kita kena baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang diuji. Kematian juga adalah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dia nak buat apa? Ucaplah, sesungguhnya aku daripada Allah, aku kembali. Sama juga yang ni, orang yang meninggal dunia tu, sesungguhnya dia daripada Allah, dia kembali kepada Allah. Banyak-banyak ucap, itu yang pertama. Yang pertama. Ada satu ketika dulu saya di Hospital Tawakal. Ni selepas, ni saya nak cerita nak kena bagi kerusuh ni, orang yang kerja hospital ni terutamanya. Ada ke hamba Allah tu dah meninggal, dia geling kepala je. Saya kata, saya panggil kak lah, walaupun dia muda, saya bahasa macam tu kalau dengan perempuan ni kan. Saya panggil kakak, kak, kenapa tak sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Barulah waris-waris tu tahu dia dah meninggal. Ni waris duk bertanya. Macam mana keadaan dia? Dia tak tahu lagi. Padahal nurse tu dah tahu. Dia kata ada alat indikator tu kan. Dah habis dah lurus dah dia punya mesin tu. Tapi waris ni bukan tahu. Bukan semua yang tahu. Bukan semua yang cerdik. Waris duk tanya. Macam mana nurse? Macam mana nurse? Tetapi bila kita ucapkan, contohnya kita lah ustaz sebagai nurse ataupun doktor. Bila habis dia orang tu, saya akan sebut innalillahi wa inna. Orang faham tak? Orang faham. Ni saya nak bagi tahu kalau orang-orang yang kerja kat hospital ni. Ni pun kadang-kadang kena ajar kat dia pun ni. Tak tahu. Asyik kerja. Tapi bab fardu kifayah ni tak ambil berat. Terutama hospital swasta. Hospital kerajaan kita bagi kursus. Sebab saya dengan KKM. Lama dengan KKM, ya. Jadi itu dia. Jadi maknanya ucaplah innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian sapu mata dia. Sapu mata dia. Ya. Ucaplah, baca bismillah ya ala millati ya Rasulullah. Baca, ucap, tutup. Kenapa? Ni saya nak berdoa lah, ya. Orang yang meninggal dunia, mata dia terbuka, selalunya mendongak ke atas. Tahu tak kenapa? Kan saya buat tadi, malaikat maut kan dekat atas, tu satu. Lagi satu, sebab tu kita kena belajar tutup mata tu. Baca tutup mata bawah tu. Ya? Baca doa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, roh orang yang sekejap tu akan mengikut ke mana roh keluar tu. Ni yang saya bagi tahu. Ustaz tanya tadi, roh keluar kat mana? Atas kan? Sebab tu mata dia akan mendongak. Tu kadang-kadang kita tengok putih mata. Kita ni tak faham. Timbulkan fitnah. Apa dia? Oh, tengok tu, banyak dosa tu, tengok mata dia putih. Ini orang yang tak belajar tu. Hari ni saya dah ajar tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, roh tu dia akan keluar ikut kepala dan ekor mata kita tu, mata kita akan dongak ke atas. Cuba dongak masing-masing kat atas. Seorang tengok mata. Cuba dongak. Seorang dongak, seorang tengok. Mata kita putih ke hitam? Putih mata kan? Betul tak? Putih kan? Jadi ni kita ni tak faham tuan-tuan. Kita duk kata, ni banyak dosa lah. Allahu Akbar. Satu hal pula. Timbul fitnah. Ingat Nabi sebut dah. Roh kita tu akan ikut ke mana? Dekat mana dia keluar? Ekor mata kita ni. Maknanya mata kita tu akan ikut ke mana roh keluar. Faham tak? Itu Nabi sebut dalam hadis. Jadi roh kita keluar ke atas. Jadi dia akan dongak ke atas tu. Jadi kita kena tutup. Baca bismillah. Tutup. Urut dekat kelopak tu. Urut. Nanti Ustazah Rosita akan ajar. Macam mana kan? Lelaki saya akan ajar lagi. Siapa yang jadi jenazah lah. Tapi jenazah hidup dia buka tutup. Masalah lah. Okey. Kemudian ni tanggungjawab kita. Sendi-sendi itu kita lipat. Kalau tak boleh nak lipat, kadang-kadang dia kena stroke kejang kan. Ambil minyak. Minyak zaitun ke, ataupun senang sikit ambil air doa tu kan. Ambil air ni, basahkan dekat sendi-sendi ni, lepas tu picit-picit pelan-pelan, picit-picit. Sambil berzikir lah. Picit pelan-pelan. Lepas tu ada komunikasi. Baik. Komunikasi macam?
InsyaAllah saya minta izin. Sebut nama dia. Kalau kita tahu nama. Kalau tak tahu kita minta maaf. Wahai si mati. Ni. Picit pelan-pelan. Jadi lipat tangan. Untuk dikiam. Kaki pun sama juga. Sendi-sendi tu sapu air dulu. Kalau minyak masalah pula kejap lagi. Apa dia? Masa nak mandi pula. Maknanya kita basuh betul-betul. Minyak takut. Tak sah pula mandi wuduk dia. Mandi ni. Jenazah. Sebab ada minyak banyak. Ya, lebih baik ambil air ni. Sebab kan tadi Ustaz Budah, air ni akan melembutkan saraf kita. Saraf kita ya, sapu-sapu sendi-sendi tu. Ya, kemudian dah lipat semua dah kiam elok, ikatlah. Ni tangan tu ikat. Ambil kain perca kain tu, putih tu ikat. Lepas tu dagu ni ikat kepala tu. Sebab dia terbuka tenganga kan, sebab dia dongak itu. Kenapa dongak? Ni pun nak kena belajar. Ustaz tanya, kenapa dongak? Kenapa tenganga? Saya sebut tadi dah. Tu penting bagi kita. Bila kita nak mati ni tuan-tuan. Okey, salah satu daripadanya, orang Melayu sebutlah, tulang belakang kita dah rapat dah. Betul tak? Dah rapat dah ni. Sekarang sebab kita pakai tilam yang empuk, kita tak rasa tu. Dia akan lurus. Apa yang lurus tu? Yang ni sendi-sendi. Sendi apa? Dis kita. Kita ada 24 ketul sampai kat tengkuk ni. Dia lurus. Maknanya, tadi kan Ustaz Budah, dia longgar dah kan. Bila longgar tu, dia akan duduk. Sama tu yang seluk tangan, tak boleh masuk dah. Beza dengan orang hidup. Orang hidup, lamba 1, 2, 3, 4, 5, dia melengkung. Masuk lamba apa? Dekat sakit pinggang tu. Dia melengkung. Cuba tengok. Ada yang lurus tak? Tak lama tu. Faham tak maksud tak? Gitu, dia melengkung. Jadi maka dia dah lurus dah. Bila dia lurus tu, itulah roh tu keluar. Tu yang tenganga tu. Itu kita kena ikat. Kepala dia tu ikat. Ikat kepala. Tangan ikat. Ujung kaki, jari. Ibu jari tu, ikat. Cantum dua macam tu. Ikat dekat ibu jari tu. Ikat, jangan ikat mati. Ikat ribbon. Tahu tak? Ya, ikat ribbon. Nanti insya-Allah Ustazah akan ajar. Ikat. Letak mayat di tempat yang tinggi. Kenapa letak di tempat yang tinggi? Katil dan sebagainya. Dan muka dia menghadap kiblat. Maknanya kaki tu belunjuk ke arah kiblat. Supaya satu, mudah orang ziarah. Baik sebelum tu dah ikat semua, buanglah baju-baju yang lama tu. Kalau daripada hospital, buanglah pampers yang lama tu. Dah bawa balik rumah, tukar pampers baru. Tukar pampers baru, tukar pakaian baru. Sebab apa? Orang nak ziarah ni tuan-tuan, takkanlah berbau, timbul fitnah. Ni pun nak kena cerita kat orang-orang ni. Waris lah. Maknanya kita. Semua waris kita akan meninggal tuan-tuan kan. Jadi tukar pakaian, bersihkan. Cadar pun tukar baru cadar. Ya. Janganlah biar dia sakit berbulan-bulan cadar tu lah. Bau hancing perit. Orang kata. Faham tak hancing perit? Tak nak timbul fitnah. Ni orang nak ziarah ni ramai. Bila orang ziarah, orang buat apa? Dia baca Yasin tahlil kan? Takkan dia nak baca dalam keadaan jenazah tadi kotor. Kena fikir buat tu. Jadi kita lah tanggungjawab kita ni, cuci semua, salin pakaian baru, tukar pampers semua. Ya, tentunya. Itu dia. Bagi pakaian cantik-cantik. Baru kita tengok kan. Comelnya, indahnya jenazah ni. Alhamdulillah. Dia ni memang banyak beramal. Maka pujian-pujian. Sebab itu tanggungjawab kita. Kita hadir untuk ni, kena ada pujian-pujian. Baru dah dapat pahala. Orang yang puji dapat pahala. Orang yang menerima pujian pun dapat pahala. Ini rungutan fitnah. Dapat bala lagi ada. Kalau ada macam tu, baik jangan ziarah jenazah. Ustaz pesan. Ingat. Kalau ada benda tu dalam hati kita, sama juga orang yang menguruskan jenazah, kalau ada terniat dalam hati kita untuk nak apa? Sama ada riak ke, sama ada fitnah ke, duk kutuk ni bau busuk tak busuk, jangan. Saya pesan. Kalau tidak tuan-tuan dapat dosa. Siapa nak ampun dosa tuan-tuan? Ni dah si mati ni. Dah mati dah tuan-tuan.
Tuan-tuan akan bawa dosa tu sampai ke akhirat. Ingat, saya pesan sangat-sangat. Ini pesan ayah saya. Walaupun kita ni tuan-tuan menguruskan jenazah kan. Saya daripada kecil lagi pikul mayat. Saya daripada kecil lagi mengurus jenazah dengan ayah. Contohnya, ayah pesan. Saya kata, Lim, ada jenazah-jenazah tertentu. Kalau kita tak sanggup, ayah saya sebut lalu makan cekak. Orang Perak panggil itu, orang Perak. Makan cekak lah. Faham tak makan cekak tu apa? Mampu. Mampu buat ke tak? Mampu. Kadang-kadang tu betul lah kita tak menguruskan jenazah banyak. Tapi ada jenazah tu macam kita ada syak kan. Jangan buat. Bagi orang lain. Sebab dosa. Ya. Itu pesan ayah saya bagi itunya. Ya. Dalam kutip itu. Jadi maknanya buat elok-elok. Ya. Kemudian bakarlah bau-bauan setanggi. Bukan kemian. Setanggi lah. Ya. Setanggi untuk bagi wangi. Kenapa? Untuk wangi-wangi supaya tak timbul fitnah. Orang tu dulu dia bakar kemian. Dah tak boleh lah benda kurafat. Kemian tu berbusuk. Busuk begitu, ya. Sekejap, ada. Baik, hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah dan wajib ke atas orang Islam yang hidup menguruskannya. Jika tidak, seluruh masyarakat setempat akan berdosa besar. Macam kes baru-baru ni dekat mana? UK Perdana kan? Masjid UK Perdana. Timbul salah faham kan? Sebab tu dia kena segerakan. Tapi itu semua orang kata rumus-rumus netizen. Kita tahu jangan wujudkan fitnah. Kita duk kutuk masjid tu lah, kutuk ni pihak pengurusan. Kita tak tengok lagi latar belakang. Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, bagi ibu-ibu, ayah-ayah, waris-waris yang berada depan ustaz ni, jangan tak masuk khairat kematian. Faham saya ulang? Jangan tak masuk khairat kematian. Maknanya kena masuk khairat kematian supaya memudahkan kita. Masjid dah tahu dah, oh dia ni memang ahli khairat kematian. Mudah. Isu dia macam isu kemarin lah. Mungkin dia tak masuk khairat kematian. Jadi orang tak kenal siapa dia. Nak pula dia orang luar pula tu. Tuan-tuan, dia kena ada peraturan dan prosedur. Tuan-tuan ni, kita di wilayah ni, yang tepi highway tu. Kita kena pagi-pagi pukul 8 pagi, kena ada tu. Kena daftar tu. Bayar 300. 300 tak? Sekarang. 800 tak? Ya ke? Tak, maksudnya ni, lahat 300 kan? Naik dah. Daripada 300 jadi 800. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya baru je urus apa nama ni, tak barulah. Tahun sudah. Bapa mentua saya. Saya Roger, Ustazah apa nama ni. Kita ingat kita nak segerakan. Kan? Dia sebab dia meninggal. Saya mandikan pukul 12 malam tu. Sebab dia meninggal petang. Saya tak ada. Saya ada dekat mana masa tu? Program. Adik-adik saya perempuan, adik ipar perempuan semua. Dekat Sentul. Dekat je tepi highway je rumah saya dekat Sentul. Saya kata tak apalah. Dia tak pandai nak uruskan semua dengan kereta jenazah. Dekat hospital dia meninggal contohnya. Jadi saya kata terlalu lama saya nak. Saya kata nanti tak apa. Abang balik. Abang kita ingat ke boleh ke bumi malam tu? Boleh simpan malam tu? Oh tak boleh. Tapi tak apalah. Pukul 12 malam saya dah mandikan jenazah semua. 2 orang je. Lepas tu pagi-pagi 7:30 saya dah jalan. 8 pagi orang yang pertama. Syap. Saya Roger, Ustazah Rozita. Ustazah, boleh ke bumi malam? Oh tak boleh Ustaz. Ikut prosedur. Kena pergi daftar. Pukul 8 pagi daftar terus masuk. Dalam Alhamdulillah. Sebab orang punya dekat situ yang incah-incah tu anak-anak murid belaka. Ustaz, kami bagi Ustaz yang paling tepi jalan.
Senang. Ustaz masuk je terus. Alhamdulillah. Senang. Nak ziarah pun senang. Kereta jenazah pun berhenti kat situ. Bumi kat situ. Orang pertama. Ya. Jadi maknanya kena daftar. Nampak tak? Macam itulah. Jadi tak ada timbul isu. Kita ikut prosedur betul. Dia ada masing-masing tempat tu. Ya. Kalau luar-luar kampung-kampung tu boleh. Tetapi kat kita ni memang ada pihak pengurusan iaitu di bawah Jawi lah. Jawi yang menguruskan kena ikut prosedur. Tu dia prosedur kita. Memang kita nak segerakan. Memang itu tuntutan syarak untuk menyegerakan. Tetapi prosedur tetap prosedur tu. Ya, tu dia. Jadi saya kata masuklah jadi ahli khairat supaya pihak pengurusan masjid ataupun surau, ya, pihak khairat dapat menguruskan dengan cantik. Tak adalah timbul fitnah. Ya, itu penting. Baik, kita pergi kepada seterusnya, iaitu tadi dah habis. Okey, ada soalan tak? Yang bab-bab tadi. Dah meninggal, nak buat apa, ya. Ustaz, letakkan sesuatu, ya. Tujuan kita letakkan sesuatu tadi, yang ikat kat semua, letakkan benda yang berat. Kalau Ustaz sarankan ambil butter, seketul butter tu, seketul je. Basuh bersih-bersih, balut dengan kain elok ataupun kertas, letak dekat perut dia, dekat pusat, bahagian pusat tu, supaya dia tak kembung, tak masuk angin. Bila kembung masuk angin, nanti masalah. Bila kita mandi jenazah tu, ya, maka kita tekan tu, dia akan, ya, najis akan keluar, tak cantik dia punya keluar. Jadi itu kaedah dia, ya. Tak payahlah bubuh gunting. Ni ada orang bubuh gunting pun ada. Ada orang letak yasin tu. Saya kata kenapa letak yasin? Oh, takut ada gangguan. Macam-macam orang Melayu kita ni. Tak Quran pun ada tak? Quran ni untuk kita yang hidup baca. Orang yang dah mandi, dah mati, dia nak baca apa? Tu dia. Tapi ada simbolik dia. Simbolik dia supaya waris-waris datang tu dia baca Quran. Kita letak sebelah. Jangan letak atas jenazah. Gunting pun sama juga. Saya tahu dah. Gunting tu simbolik dia untuk senang nak uruskan jenazah ni, nak potong kain jenazah. Tapi tak payah letak atas badan jenazah tu. Okey, tutup pula. Okey, tutuplah dengan apa? Kain batik panjang ataupun kain batik lepas. Kain batik lepas ni kain batik yang tak berjahit, batik Jawa. Kalau Ustaz panggil batik Jawa, faham tak? Batik Jawa ni dia panjang, dia besar, lebar. Di rumah kena ada sekurang-kurangnya 2 helai, 3 helai. Siapa tak ada? Siapa tak ada? Semua ada, alhamdulillah. Kalau tak ada maknanya dia tak buat persiapan untuk mati. Kena ada. Saya kotak jenazah pun ada. Saya pesan kat anak-anak. Okey, kalau abah meninggal, ni bawa ni buat pergi masjid. Tu. Tak nak menyulitkan orang. Sebab apa? Ada kalanya kita pergi masjid surau, yang lelaki habis pula. Ataupun yang perempuan habis pula. Nak kena order. Lambat tak? Lambat. Jadi belilah. Siap-siap. Alah, berapa Ustaz? 2,5. 100,5. Murah Ustaz. Tapi kena tengok juga. Kadang-kadang 100,5 tu tak lengkap. Kadang-kadang kain dia copoi. Orang Perak panggil. Tahu tak copoi dia apa dia? Kain kecil. Dia kena, orang kata bidang besar. 60 kali berapa? Bidang yang besar tu kan, contohnya bagi selesa buat yang tu gitu, ya. Jadi tengok juga kotak jenazah tu. Biasanya kalau yang murah-murah tak lengkap, kadang-kadang tak ada itu, tak ada ni, kapur baruh pun seketul 2 ketul. Lepas tu bila lama pula tu kapur baruh tu dia akan hilang, tinggal kertas saja. Ini banyak kes Ustaz bagi menguruskan jenazah kan, orang bagi Ustaz buka tengok, Allah tak lengkap, tak ada itu, tak ada ini. Sebab kita nak yang lengkap ni paling kurang pun 200,5. Mungkin Ustaz dapat supplier ni kot, lebih murah kot. Apa brand tu? Kifayah. Buat sendiri. Alhamdulillah. Buat sendiri, ya. Tapi itulah yang sekarang ni siap dah potong. Yang dah potong, ya. Kalau tak potong, Ustaz akan ajar cara apa? Ustazah pun akan ajar cara macam mana nak potong kain, macam mana nak buat telekung semua kan. Tapi hari ini semua dah ada. Senang sangatlah orang hari ini tentunya, ya. Jadi balik pada tadi, ya, jadi maknanya cara tutup. Jadi tutup tu semua dekat ni kepala dia, bahagian kepala ni kita jangan tutup terus. Okey, di bahagian kepala ke atas ni
iaitu tutup, letak, carilah tudung-tudung yang jarang tu, kain yang jarang, supaya orang yang datang ziarah tu dapat melihat wajah orang yang meninggal tadi ataupun mayat tadi. Tak tak? Kain tu sampai kat sini, yang bahagian kepala bahagian kepala tu kain jarang ataupun kain yang boleh nampak. Jangan takut pula. Okey, saya nak pesan. Semasa menziarahi jenazah, jangan terus buka lagi. Ini kalau nak untuk keselamatan, untuk mendidik di segi rawatan Islam. Sebab apa? Jaga-jaga. Bagi orang yang bukan ahli ibadah, qarinnya tu ada sebelah jenazah tu. Faham tak qarin tu siapa dia? Qarin ini syaitan. Setiap manusia ada. Setiap orang lahir anak Adam kepada Nabi, maka kamu diteman oleh seekor. Macam itulah qarin. Qarin ni pendua kita daripada kalangan syaitan. Dalam Al-Quran ada 11 kali sebut. Jadi kalau orang yang tak beramal, dia akan duduk sebelah. Jadi kalau kita ni tak kuat, kita yang datang ziarah, kita pegang saya tuan, masuk dekat kita. Itu kita panggil badi. Faham tak? Badi ya. Jadi itu cara dia, kita duduk baca Yasin dulu. Tak baca Yasin, buatlah tahlil dulu. Bacalah apa-apa. Paling kurang pun saya nak beritahu, Fatihah, ayat kursi, 3 qul, ya. Ni bagi ibu-ibu yang tidak ada kesempatan, contohnya kita ni ramai sangat orang nak ziarah ni, tak apa, yang kita nak pergi dia. Lepas tu barulah ni cara dia. Nak pegang jenazah kan, nak pegang apa-apa ke, azimat ke apa, baca tadah tangan. Lepas tu tiup kat tangan, cantum tangan ni, buat macam ni. Lepas tu pusing kat sini. Itu. Betul. Faham tak? Baca apa? 5 Fatihah, ayat kursi, 3 qul. Nak pegang azimat ke, nak pegang tangkal ke apa pun dia lah. Itu kaedah dia. Baca, tiup kat tangan. Cantum kat tangan macam ni. Itu dia. Tangkal azimat jangan pegang direct. Kalau kita jumpa azimat, kadang-kadang patung lah, kadang-kadang jarum, kadang-kadang duduk shilling dah. Dekat kedai kita, dekat depan rumah banyak shilling. Kadang-kadang jarum peniti banyak. Contohnya, jangan ambil. Nak ambil, pakai penyapu dengan tu sampah, bolang plastik. Ataupun pegang sarung tangan dengan plastik tu. Untuk kita buang. Kalau ambil, tuan-tuan, dia akan masuk. Kalau tuan-tuan pegang direct, dia akan masuk terus. Tuan-tuan akan kena. Orang nak buat ilmu sihir kan supaya tu. Saya bagi tahu tuan-tuan ya. Sama juga yang tadi saya sebut dah. Sebelum kita pegang tu, buka pelan-pelan. Pegang kain tu, kalau nak buka jugalah. Sebab apa? Baguslah. Kita buka tengok, hadapi, datang muhasabah diri kan. Ni terbujuk aku tadi kan. Aku besok macam ni lah. Datang muhasabah. Kuatkan lagi keimanan kita, kemantapan lagi ilmu. Contohnya. Jadi kita buka pelan-pelan. Pegang, tarik. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca. Berulang-ulang kali. Ni pengalaman ustaz ni macam-macam jenazah. Pernah satu ketika saya dengan isteri balik daripada ni, lepas tu wife dapat maklumat ayah kawan dia meninggal kat belakang rumah, kat Datuk Senu tu. Kita pun dalam keadaan tergesa-gesa, pergilah ziarah. Tuan-tuan, buka-buka tuan-tuan, mata terbeliak. Ni pengalaman ustaz saya nak bercerita tu terang ni dalam masjid ni tuan-tuan. Sampai macam tu saya. Buka kain tu lah. Mata dia terbeliak tu. Lepas tu, wah ya, kenapa bang? Tak ada apa. Lagi dekat orang rumah ni bukan boleh cerita. Saat lagi mula dia tak boleh tidur. Itu. Nampak tak? Itu saya cerita tu pengalaman sendiri tu. Apa dia? Qarin tu lah. Sebab tu saya tahu. Kalau jenazah-jenazah ni yang ada tu, benda tu ada tak ada, saya tahu. Jadi kita kena ada benteng. Terutama bagi mereka yang nak menguruskan jenazah ni, kena ada benteng. Bukan boleh sebarangan orang. Kena ada benteng kekuatan begitu je. Ya. Okey, kita pergi pula. Okey, ada soalan tak?
Ni ayat dah. Saya dah masuk dalam slide dah yang kita nak baca tu. Surah Qaf ayat 19 ya. Nampak tak? Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut. Ya. Yang membawa kebenaran yang telah dijanjikan serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu. Inilah perkara yang engkau selalu mengelak daripadanya. Ayat ini saya belajar dekat Universiti Melaya, kebetulan senior saya masa tu buat PhD. Dia buat PhD dalam bidang. Dia masa dia bentang paper tu, saya minta izin dia untuk beramal. Ni ayat dia. Ya. Saya masih ingat lagi, saya pun dah lupa dah. Lama dah, cerita lama dah benda tu. Ada tak soalan? Kita nak masuk ke slot yang seterusnya. Ada? Baik. Dah masuk menguruskan jenazah Okay, kita tengok. Okey. Apa yang lebih afdal? Kita nak ambil duit tu daripada mana? Nak menguruskan jenazah ni. Ada tak peninggalan si mati? Itu yang saya sebut tadi dah. The best way iaitu kita masuk khairat kematian, dah tak pening kepala dah. Kita bayar yuran. Kat sini berapa Ustaz? Sebulan? Sebulan kan setahun? Setahunan? Setahun berapa? 50 Rata-rata macam tu, macam Ustaz dekat sana, RM50 setahun. Masing-masing lah dia coverage tu macam mana. Macam saya dekat sana Taman Melati tu, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, dia cover kita je, individu je. Kalau isteri, dia kena masuk lain. Anak, dia kena masuk. Ada setengah tempat tu the whole family, maknanya satu keluarga. Anak kena tanya betul-betul ya. Saya cakap dia kena tanya betul-betul. Sana adakah dia cover semua keluarga? Kita ni tak tentu kan. Kadang-kadang anak kita meninggal, kadang-kadang isteri kita meninggal. Kena tanya betul-betul Kalau dia kata cover seorang, maknanya masukkan pula nama isteri kita. Anak pula suruh dia orang masuk. Dia orang dah bekerja, suruh dia orang masuk. Kita tak tahu kan, ajal maut di tangan Tuhan kan. Kemalangan ke apa-apa ke contohnya ya. Maknanya keperluan pengurusan tu ya. Ada tak duit daripada waris daripada kita? Bagi yang masuk insurans ada. Tapi nak claim tu lambat. Dia kena claim kemudian. Sama juga yang ada Allah Allah tabung haji. Ada? Ada kan? Dia bagi 3,000 kan? 3,000 tabung haji KWSP pun ada. KWSP. Kita boleh claim banyak orang tak tahu. Syarat kematian. Ada tak insurans? Insurans kan? Insurans tu dia bagi contohnya. Masjid surau. Tak ada juga masjid surau. Orang ni memang orang sebatan kara. Baitumal lah. Baitumal kat mana? Kat masjid lah sebenarnya. Masjid surau tu. Masjid surau tu. InsyaAllah kita tak biarkan kan. Itu maknanya dan dekat lain-lain. Kadang-kadang ada individu tu kan dia nak derma. No problem, tak ada masalah. Takkan waris kita kadang-kadang berkira sangat anak-anak ni. Ni salah seorang daripada mak ke ayah dia meninggal dunia. Berkira tu kan. Kau pakai duit kau dulu lah. Aku pakai duit. Allahu Akbar. Anak apa macam ni saya nak bagi tahu tuan-tuan. Yang ada duit tu gunalah dulu. Yang tu cerita kemudian. Maksud dia apa? Nak bagi seorang banyak mana kan cerita kemudian. Yang penting uruskan je. Tak tahulah saya, mak ayah saya buat macam tu. Ya, apa-apa saya dah bawa dah kotak jenazah tu ke dia. Jadi adik-adik saya, kakak-kakak saya tak pening kepala saya sendiri mandikan dia. Orang lain semua duduk luar. Saya tak bagi masuk. Saya panggil adik-adik saya, kakak-kakak saya. Okey, kita tak apa, saya akan leadkan benda tu, mandikan jenazah. Alhamdulillah, mak dengan ayah saya semua saya buat A sampai Z, sampaikan ke bumi.
talqin saya semua. Okay. Sebab itu amanah dia orang. Okey, ni peralatan ya. Nanti kita tengok dalam kotak tu ada semua, insya-Allah mudah ya. Okey. Ada lebih kurang 13 peralatan untuk nak mandi tu ya. Hari ni ustaz kata better daripada sabun. Lebih baik kita pakai jenis yang liquid ataupun gel mandian tu lah. Lebih mudah. Lebih mudah. Sabun ni tuan-tuan nak keluarkan buih tu banyak orang tak tahu. Kita kena dua tangan kosong bagi buih tu dalam gayung tu dah berbuih barulah siram leceh lambat. Ni cerita dulu okey lah. Sekarang dah ada liquid dah. Macam shampoo tu kan. Apa ni? Senang. Pakai semua buih semua ada. Tukarlah. Ni orang kata slide lama dia sabun. Slide baru pun dia letak sabun juga. Tapi bila mandi pakai gel. Nak cantik lagi. Gel daun bidara. Nak cantik lagi. Mandian bidara. Ustaz mandi pakai mandian bidara. Badan kita segar. Sebab ada hadis Nabi sebut mandikan jenazah Fatimah dengan apa? Kapur baruh yang last sekali, kapur baruh dan daun bidara. Ada khasiat dia daun bidara ni. Baik. Sebelum kita kafan. Kita punya slot ambil cover tak? Itu dia. Ada break minum ke apa ke? Jom. Tak. 10.30. Okey, 10.30. Kita ni apa ni sekarang dah 10.30. Tak apa kita habiskan yang lainnya sikit. Baik, yang jenazah tu kita buat praktikal terus ya. Yang penting sebelum tu. Pertama sekali kita tadi dah habis orang ziarah ya. Kemudian kita kena bersihkan najis-najis. Okey, najis-najis termasuklah ada dua benda ya. Sama ada najis ataupun kotoran. Kotoran ni termasuklah tampalan-tampalan ataupun plaster-plaster yang mana bagi mereka-mereka yang sakit daripada hospital. Ya, sakit dekat rumah kan, sakit yang lama, yang tampal sana tampal sini tu kena remove. Okey, bagi yang ada plaster-plaster tu guna minyak Jangan siat. Cara dia macam ni Orang kata apa nama ni, tarik pelan-pelan buka tu yang boleh buka. Bagi yang mana sakit lama dekat hospital, duduk berbulan-bulan dekat hospital, dia akan menyebabkan rosak kat belakang. Betul tak? Ni bahagian belakang ni. Okey, dia akan tampal macam stiker tu, plastik. Yang itu jangan buang. Kalau tuan-tuan buang itu dengan tersiat dengan kulit-kulit habis. Yang tu tak payah. Tu kena tayamum tu. Saya pesan begitu, terutama orang yang kencing manis. Kalau tuan-tuan buang benda tu, tuan-tuan habis tersiat dengan kulit-kulit dia. Dah mudarat. Dia besar dekat bahagian belakang kita ni, papan punggung tu. Sebab itu apa ni, orang yang sakit ni doktor sarankan supaya beli apa? Katil yang baba-baba tu, yang pakai supaya lubang-lubang tu ada baba supaya tak rosak kita punya bahagian ni. Kemudian anak kena terbalik-terbalikkan selalu, kena letak powder selalu. Powder supaya tidak ni. Dah lah sakit, isu yang itu pula masalah. Selalu ni kes ustaz bagi tahu di hospital ni, cerita di hospital. Walaupun di hospital kita letak yang ni kan, kita bagi tahu dekat waris, boleh tak beli yang tu? Ni waris kena belilah. Jadi dia akan letaklah atas katil hospital tu. Barulah mak ayah kita tak ada rosak ke situ. Itu Jadi yang tu jangan siat. Masuk ustaz, ni terutama yang masuk angin pula. Masuk air masuk darah kan dia ni kan, tampal kan. Ustaz tanya, bila kesan tampalan tu dia ada tak getah? Okey, ambil minyak. Celup kapas dekat minyak pelan-pelan
Sama ada baby punya minyak tu apa minyak Johnson ada minyak zaitun ke boleh je celup tu pelan-pelan. Tak boleh gosok ni pakai cotton pun boleh terpulang pada tuan. Yang penting kita nak buang semua tu sebelum kita mandikan segala kekotoran dan segala cat ke plaster ke sebagainya ya. Ataupun kuku. Ini ada kuku-kuku anak-anak dara kita ni siap bubuh apa tu bagi? Kak. Kuetek. Mana nak sebut payah. Sebab saya tak suka benda tu. Sebab tu saya susah nak sebut. Benda yang tak saya tu suka, susah nak sebut. Tak tahulah dia jadi macam tu. Benda yang saya tak suka. Kemarin pun saya dekat mana? Dekat Semenyih. Kena gangguan. Rupa-rupanya dia duk buat live TikTok jual produk selima lah bagi ni. Saya pergi kat kilang dia. Saya kata kenapa awak tak pakai tudung? Dia diam. Rupa-rupanya ada bos dia. Bos dia suruh tak pakai tudung. 3 orang. Sebab dia yang duk jual produk tu ada kepatut ni sebab tu ekonomi kita macam tu. Dia panggil saya, dia kata ustaz, sale tak berapa bagus. Bila saya pergi, ya Allah, staff yang dia suruh buat promote barang tersebut semua tak pakai tudung semua. Macam mana tuan-tuan nak dapat keberkatan? Betul tak saya cakap? Kena ambil kira semua terutama orang yang bisnes. Tutup aurat ke tak tutup aurat, semua tu kena ambil kira. Lepas tu kuku tu dia punya panjang. Bubuh benda Allah tu lah. Dia kata kenapa tak pakai tudung? Senyap semua. Lepas tu barulah habis dia. Bos dia cerita, mereka ni duduk buat live. Nak bagi cantik. Allahu Akbar. Buat live kita pakai tudung. Comel. Banyak-banyak nak jual produk kan. Slim. Kena gangguan. 3 orang kena gangguan. Orang lain yang pakai tudung elok tak kena gangguan. Dia orang yang 3 orang duk buat live tu. Sampai pukul 1 pagi buat live. Okay. Kemudian kuku hendaklah mengosokkan perut terlebih dahulu. Apa dia? Dia panggil meruang. Pernah dengar tak meruang? Bukan beruang. Meruang ni di mana kita buang najis dia. Cara buang insya-Allah ustazah akan ajar nanti. Lelaki saya akan ajar. Kita kena tinggikan sebab masa tak cukup. Kalau tidak memang ustaz panggil mayat tadi ustaz ni. Saya akan ajar kat sini sebelum saya ajar kat sana. Kita okey, dia ada 2. Ada 2. Saya nak cerita ni. Ni pun ramai orang tak ajar. Sebab saya dekat hospital saya ajar. Okey. Ni kita punya perut. Ni pusat. Nampak tak? Dia ada kiri. Ni kanan lah. Kanan. Dia ada kiri. Ni perut lah ni. Ni ari-ari kita. Betul tak? Ari-ari. Betul tak ari-ari? Ari-ari. Okey. Ni kiri. Okey. Belah kanan. Ini nama dia urine bladder. Pundi-pundi kencing. Okey. Yang belah kiri pula dia adalah usus. Dia panggil colon. Colon ni penghujung usus kita. Usus saluran usus. Yang mana najis kita, penghujung najis. Okey, kita ni ada 2 benda, kubur dan dubur. Kubur dekat atas, dubur di bawah. Betul tak? Sama je orang perempuan. Betul tak maksud? Sama je. Saluran dia tu, maksud dia saluran macam mana nak tulis 2 kiri kanan? Dia macam tu. Atas ni tempat air kencing. Sama perempuan lelaki sama. Bawah ni air besar. Ustaz nak tanya. Bila kita pagi-pagi kita bangun subuh tu, kita buang air kecil dulu kan kita berak dulu. Yang kedua apa?
Air kencing kan? Sebab dia duduk di atas. Dia duduk atas. Tapi kalau kita memang orang kata tak tahan, nak duduk tahan, air berak dulu kan? Baru kencing kan? Nampak? Dia mengikut pada keadaan contohnya. Okey. Jadi kita kena nak meruang ni, nak buang najis tu. Ada dua. Dua. Kiri kanan tu. Jadi macam mana nak buat? Ni. Perempuan tu. Telapak tangan kita angkat dia. Duduk. Ya. Nanti Ustaz ajar. Ustaz sampai ke? Mana Ustaz? Sampai. Ustaz Rozita? Tak ada? Tak ada insyaAllah. Okey. Kita angkat dia. Tengok ni telapak tangan. Tolak yang kanan dulu. Kanan ni apa dia? Pundi-pundi kencing ya. Ni. Tolak ini ke bawah daripada perut. Perut kita ni rangka. Perut kita bahagian tu. Tolak situ ke bawah. Ni tolak situ ke bawah. Tengok macam ni. Tolak itu ke bawah. Tekan perlahan sambil ada komunikasi ya. Minta maaf. Minta maaf ya. Apa ni sebut kalau ada pandai-pandai sebut nama macam sebut dia. Minta maaf semayat ya. Minta maaf, minta maaf. Kena selalu. Saya minta izin. Tu cara adab dia. Ada komunikasi situ. Ya. Okey, belah kiri pula adalah colon. Ni, tarik ni tu, tarik ke bawah. Macam L lah, L. Cara tolak tu. Tu nak kena belajar. Situ ke bawah. Situ ke bawah. Okey, terutama bagi mereka yang susah nak buang air besar. Saya bagi tahu nak susah nak buang air besar, urut kat sini. Sendiri boleh. Ambil lotion ke minyak, tarik ni, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Tahu tak? InsyaAllah anak-anak kita yang sakit perut ke, masalah perut dah, sakit perut terutama yang angin kus-kus, yang perut besar. Ustaz nak slim. Ada sebab. Sebab exercise. Pagi-pagi saya exercise. Exercise. Nampak tuan-tuan macam ni. Sebenarnya saya daripada Johor ni. Ustaz daripada Johor ni. Ladang. Ustaz ada lembu, bela lembu kat Johor, Segamat Johor. Jadi sekali saya ulang, yang ni buang air kecil dia. Yang ni air besar dia. Faham tak? Lepas tu, sambil tu kangkang kaki dia, pancut air kat atas, air pancutlah. Kena pakai ni lah, pakai sarung tangan getah. Lepas tu yang nak cuci ni pakai serelung pula dengan kain, akan dibuat khas nanti Ustazah aja ya. Okey, basuh. Tengok. Kalau ayah Ustaz ajar, selagi ada benda najis dekat tangan kita tu, selagi tu tak bersih. Buat lagi, tekan lagi, turun, tekan lagi turun. Itu dia. Okey, sampai dah habis. Kalau ayah Ustaz lah, tak tahulah kalau Ustaz Saad, mana Ustaz Saad ni. Kalau Ustaz buat, saya dah habis, dia clear, saya akan gelintir-gelintir kapas sebesar-besar ni, saya akan sumbat dekat dubur dia. Sumbat pelan-pelan je. Basah dengan air, sumbat. Kenapa sumbat? Ni cerita orang lama. Orang baru sekarang ni, dia senang je. Takut leaking, bagi pakai pampers. Senang benar. Tak. Kalau Ustaz dulu, kalau leaking, fail. Ayah aja Ustaz macam tu. Apa dia? Bila kita angkat mayat tu, air tu keluar. Maknanya tak lulus lagi. Ayah Ustaz cakap, Ustazah sampai. Alhamdulillah. Itu tujuan dia. Supaya najis-najis daripada usus tu, daripada tu, dia tak keluar. Tu yang kita sumbat tu. Tapi macam sekarang mudah bagi orang perempuan, terutamanya. Perempuan ni ada dua. Kadang-kadang cecair keluar daripada kubur dia, daripada dubur dia, dia bagi pakai pampers. Ni cerita orang lelaki. Jadi sumbat. Lebih kurang 7 ketul lagi itulah. InsyaAllah bila kita angkat mayat tu, dia tak keluar najis. Itu kalau saya lah. Saya bagian itunya. Tu terpulang pada tuan-tuan lah. Hari ni macam-macam Ustaz kan. Kat masjid-masjid ni dia punya pembawakan tu lain-lain. Jangan kita kata orang tu tak betul, jangan. Ni timbul fitnah. Contoh tadi kita tengok kan dekat situ ada cotton kan. Ni kutip kapas tu atas tu. Nombor 5. Nombor 5
Kalau ayah ustaz tak pakai. Kalau ustaz tak pakai. Sekejap lagi saya ajar. Kita gulung je kain, perca kain yang putih tu, yang kita tarik-tarik tu, gulung buat macam rokok lah. Saya guna yang tu cuci. Kalau ayah ustaz kutip kapas tak bersih. Orang sekarang nak mudah kan, cincai. Macam telinga, mata, semua, hidung, gigi, pakai putih kapas. Tak mau. Kalau ayah ustaz tak bersih, dia kata. Timbullah fitnah dulu. Ingat Allah yarham ya. Last kali yang ustaz suruh dia berhenti lah. Ada pendatang. Dulu kampung ustaz tak ada taman. Dia orang buat taman. Jadi taman antaranya ramailah orang-orang yang pencin-pencin ni beli. Beli tak tu rumah tu. Jadi dia pun mengurus di taman tu, dia lah urus jenazah. Dia kata cara ayah saya tu tak betul. Lepas tu dia buat fitnah. Lama-lama qadi panggil dia. Qadi ni orang yang besar. Kalau kita apa dia? Bukan qadi jurunikah tu, bukan. Kalau di daerah qadi ni nombor satu dalam agama, betul tak? Pejabat qadi, dia ada pejabat. Pegawai, dia pegawai tu. PTA. Qadi ni grade 44 48. Begitu. Qadi panggil dia. Dia kata apa? Ustaz pun tak tahu cerita. Setelah ayah meninggal baru tahu cerita. Saya tak tahu kenapa, saya pelik. Saya memang tak bagi orang lain masuk. Dia minta sangat-sangat, merayu-rayu. Saya nak mandikan juga, nak bantu juga. Rupanya ada kes. Saya tak tahu sebab dia buat fitnah kat ayah saya. Jadi masa dia mandi, ya Allah, pelanggan menggigil. Ni saya nak beritahu tuan-tuan. Jangan fitnah orang. Ayah saya ni tauliah daripada sultan. Sebab tu qadi panggil dia ni, dia sound orang tu, orang ceritalah yang pergi dengan dia ni. Kamu tahu tak ni? Orang panggil ayah saya Pak Su. Kamu tahu tak Pak Su ni siapa dia? Ini dia yang menguruskan jenazah dekat ni, yang apa nama ni, dadah ke apa benda kan, apa dia? HIV dekat hospital Taiping. Ustaz, orang Taiping. Orang apa ni, accident ke, yang terkecai semua, ayah saya yang menguruskan. Memang tauliah daripada sultan. Dapat ada sijil apa ni, apa dia? Bawah pada PJK tu, pingat apa nama? Ada pingat-pingat semua tu. Nampak tak? Tu, ya? Itu yang bila meninggal ayah kan, masa COVID tu kan, apa nama ni, dia minta juga. Dia seorang, orang lain semua saya tak bagi masuk. Dia minta juga. Mak kata, bagilah Lim. Masa dia mengurus tu, dia menggigil tu. Saya kata, kenapa? Habis tu saya tanya mak kenapa? Oh, kamu tak tahu ke? Dia pernah fitnah ayah. Nampak tak tuan-tuan? Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Lepas tu dia minta maaf. Saya pun pelik. Rupanya ada kes. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, setiap tempat tu berbeza tuan-tuan. Walaupun kita belajar, saya sebut tadi, guna kapas, tak guna kapas, buatlah seadanya tuan-tuan. Yang penting urus jenazah tu. Jangan duk komplain lah gini. Oh, ustaz aja lain, ustaz aja. Tak. Sebab dia subjektif ya. Yang asas tu penting, dia hukum hakam tu tak betul, tapi kaedah pengendalian dia. Ada orang dia simple dia. Dia simple dia. Macam-macam bagi. Jadi saya nak pesan bagilah, janganlah timbulkan fitnah, buatlah seadanya ya. Itu ya. Okey, habis kita meruam dia, barulah start kita mandikan dia sebagainya. Dengan sarung tangan bersih semua mandi, mayat tu, cuci semualah. Yang ustaz sebut dah, gunakan, kalau saya gunakan kain tadi, cuci hidung semua, cuci semua kita, dah cuci semua tu, barulah sabun, mandi start ya. Lepas tu habislah kita wudukkan dia. Wudukkan jenazah ya. Okey, bagi yang ada tampalan-tampalan, dah berwuduk tayamum. Tayamum juga. Dah wuduk tayamum ya. Okey, habis tak? Lain kita buat praktikal lah sekejap lagi. Ada soalan tak? Lepas tu kita semayangkanlah last sekali. Ada? Perempuan berapa? Ustaz, perempuan berapa jenazah?
Ada 4. 3 lelaki. Oh, 3 perempuan. Baik. Ustazah untuk makluman, buat praktikal 3 grup lah. Ada 3 tu, lelaki 1. Sikit tak ramai ya. Ustazah, InsyaAllah praktikal akan dibantu oleh Ustazah Rozita yang selalu menguruskan jenazah kalau di Jabatan Agama wilayah ya, di hospital-hospital. Ustazah lah. Lama tu dengan Ustaz di Panjawi tu. Contohnya insyaAllah apa-apa boleh tanya Ustazah Rozita ya. Okey. Wallahu alam, kita teruskan praktikal lah. Ada break ke Ustaz? Nak rehat ke apa dia? Ada? Take 5. Ustaz kata take 5. Sebelum start praktikal take 5 5 minit. Nak buang air ke apa ke. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.